Datang lagi ke channel saya. So hari ini saya nak pasang RGB. Dalam komen sebelum ni ada juga orang tanya saya macam mana pasang RGB, macam mana pasang Swiss. Swiss tu saya tak tunjuk sebab Swiss tu common sense saja, senang je buat benda tu. Tapi yang first benda yang saya kena buat, yang fokus sekarang adalah RGB lah. So saya tunjuk RGB tu macam mana. Barang-barang RGB ni kamu orang boleh beli dari saya. Full set saya agak ada bagi harga berapa-berapa. Nanti konektor tu pun saya akan sediakan juga. So kalau minat dengan RGB ni nanti kamu orang boleh kontak saya lah. Saya ada jual satu set untuk player-player Asus. Ni kita dia nak pasang RGB. Dia pakai LED biasa. Dia letak display atas. So saya tunjuk RGB apa nama? Display dia dulu dengan lampu tu. Kalau dia ni jenis yang on off switch. Lepas on kereta baru hidup. Macam ni. Dia lampu biasa saja. On, off. So macam ni. So dia nak upgrade pergi RGB. Macam ni. So nanti yang ni akan dibuka, semua dibuka. Saya akan buat balik semua. Macam cover-cover ni mungkin saya akan kemaskan balik. Ini saya pernah buat sekali. Saya yang buat ni dulu. Untuk yang tukar ni je lah. Yang pasang ni bukan saya pasang. So kali ni dia pasang dengan saya untuk RGB. Okay, kita tengok sebelum macam mana. Okay, nanti kita atur balik. Okay, saya tunjuk sebelum lah. Tengok dia punya LED biasa macam ni. Okay, yang ni mungkin saya akan buka lah sebab dia kena cermin saya rasa ni. Juga tu dia letak double tap. Mungkin saya akan buka tukar cara lain. Lalu hose dari bawah. So ni RGB dah. Tengok. Barang-barang yang patut ada adalah konektor ni. Positif negatif. Dia punya male female ni untuk hidupkan RGB dah. Lepas tu konektor ni. Ini. So saya punya ni 5 meter. Kalau kamu orang macam ni mungkin ada lebih sikit, mungkin lah. Tapi standby untuk lebih lah. Saya akan standby lebih lah selalunya. Macam ni. Kalau kamu orang minat benda macam ni, yang satu set macam ni, ini saya akan bagi ekstra sikit. Set macam ni saya akan bagi harga juga satu set. Owner ni pun upgrade dia punya compressor, tambah satu compressor lagi. So ala-ala compressor tambah, dia tambah RGB lah. So yang ni pun saya dah jual satu set. Kalau minat boleh direct PM saya. Nanti description box tu saya dah letak nombor saya. Okay. Saya akan buat yang ni. Tengok. Okay, yang hujung ni, contoh yang hujung ni dah habiskan. Kamu orang potong yang hujung. Macam ni, dia ada hujung ni. Yang ni kamu orang potong sikit saja. So, konektor yang kena pakai ni. Tengok kamu orang lah. Ada pandai soldering, ikut soldering lah. Yang tak pandai soldering macam saya pakai ni, konektor ni. Lagi bagus lah. Lepas tu, letaklah string. Contoh ni string. So, saya potong sikit contoh. Kan dia ada garis hitam ni, tengok garis hitam ni. Kamu orang potong sikit saja. Untuk lalukan konektor tu, potong macam ni cukup lah. So kupak sikit. Kupak. Saya tak mau potong terlalu banyak, nanti dia terpotong pula dalam tu. Dia macam ni. Setiap ujung ni potong ujung. Jangan terbalik lah, dia tak boleh dari, kalau kamu potong sini, konektor sini dia takkan hidup. Dia akan dari sana. Ikut anak panah. Dalam ni dia ada anak panah. Tapi kalau kamu tak mau tengok anak panah tu, paling ujung itulah kamu orang tak konektor. Macam ni. Tengok dia ada yang macam 5 tu. 12 data ground. So ni bagi dulu sikit. Macam ni. Okey. Ambil ni.
Kamu orang tengok lah mana positif mana negatif. Kalau macam ni dia macam ni. Merah positif, ni data dia. Data untuk RGB tu lah. Ini negatif. Kalau masuk macam ni lah. So sekarang ni contoh saya buat macam ni. Kamu orang tengok juga konektor ni, kadang-kadang konektor ni beli dia tak cun. Kamu orang tengok ni. Tengok. Dia dah sengitkan. Dia tak sentuh. So ni kamu buka balik. Tolak sikit lah. Mana tu tadi? String. Okay, ni tolak sikit. Tolak ke dalam. Jangan terlalu banyak. Sekejap. Bagi dia sengit sikit. Takut dia patah pula. Lepas tu dah tolak, tekan. Ni pun sama. Tekan. Okay, macam ni. Tengok. Tengok dia dah sentuh sama sendiri. So, kamu orang kena tekan dia balik supaya dia cun-cun. Kamu orang kena tengok video ni sampai habis, jangan skip. Dalam ni saya akan beritahu cara pasang dia macam ni. Tengok. So, yang ni kamu orang potong sikit sebab saya tak ada warna string warna hitam. So, sikit saja. Macam ni. Ni masuk dalam tu. Dalam ni. Okay. Masuk dalam ni. Ambil konektor tadi tu. Okay. Macam ni. Ambil. Ini cun tengok. Garisan tu akan cun dekat kita punya potong. Batu tak boleh lebih. Macam ni cun. Okay, ni masuk sini. Nanti ambil itu. Supaya dia lekat. Macam ni. Kalau ikutkan hitam kita ni, tapi saya tak ada. So, tapi tak apa, dia bawah ni saja, takkan nampak. Macam ni. Tengok. So, macam ni. Nanti kita akan test. Dia hidup ke tak. Kamu orang tak boleh lekat dulu. Kena hidupkan dulu. Semasa dia hidup atau tak. Nanti tak itu nanti 2 kali kejar. Macam ni. Macam ni. Okay. Koyakkan sikit. Kita ambil konektor dia. So, ni konektor. Macam tadi. Positif pergi positif lah. Ni pakai test saja untuk tengok dia hidup atau tak. Kalau dia hidup, kamu orang baru buat pusing lekat dekat sini. Nanti tak hidup nanti kan 2 kali kejar. Sampai ni tutup sini, test saja. Ni untuk test. So ni jangan touching. So ni masuk, ambil ni, tutup dekat sini. Tengok, dah hidup. Macam ni. Tengok. Dia hidup. So, kalau dia hidup, kamu orang lekat lah. Saya tak mau terbalikkan sebab alang-alang dah. Saya pakai test saja. So, kita buat untuk seterusnya nanti.
kamu orang kena tengok dia punya konektor lah, macam positif negatif, macam biasalah sambung yang ni. So kamu orang join dia, contoh ini saya dah siapkan, contoh macam ni, tengok. Macam merah, putih, tengoklah positif negatif sini, ini kena tengok yang ni, macam ni, tengok. Saya dah join dah. So dari sini kabel panjangkan, connect satu tempat, nanti satu konektor sini, satu connect. So dia macam ni, tengok saya hidupkan. Dia akan sama. Okay, konektor tu adalah ni. Jadi nanti saya letak produk ni dekat tag produk. Kamu orang kena tengok tag produk tu macam mana. Yang ni konektor ni pun sama, RGB pun sama. Tapi kamu orang mau beli satu set dengan saya pun ada. Nanti dah saya tag tu. Tengok ini gabung satu konektor, pergi sini letak ni. Ini pun sama gabung macam ni. Tengok hijau-hijau, putih-putih, merah-merah. Tengok kamu orang punya konektor. Contoh sini positif warna putih. Tengok sini positif, contohlah positif, sini putih. Sebenarnya ini putih lah, ni merah lah, macam tu. Tengok positif sini, macam saya punya memang ngam-ngam lah. Untuk yang sebelah sana punya, so extend kabel banyak sikit sampai sini untuk cocok dekat sini ni konektor dah. So yang lain semua dah. Tengok ni satu yang original punya, tak ada potong. Satu ni satu, macam ni. So nanti saya akan kemas kabel ni. Next day, so semalam dah air sangat waktu malam. So saya buat macam ni. Ini bawah ni takkan nampak kabel punya. Dari bawah ni keluar. Ini pun sama dari tepi sini. Macam ni. So hose tadi itu kan dia dari sini kan keluar sini. So kali ni saya letak dari bawah. Dia nak lagi kemas macam ni. So sekarang ni kita ni saya nak kemaskan balik. Mau tengok sebelum. Okay, saya nak kemaskan semua barang. So kabel ni nanti dari sini, ni akumulator baru dari sini keluar sini, masuk ke sini semua, terus ke dalam. So dia dalam ni semua ni. So semua dari dalam ni. Yang tu nanti saya kena kemas balik. Ini kabel woofer semua. Sebab saya tengok dia macam kena tarik sana. Ni kalau biru tu. So kena tarik balik. Saya kemaskan balik untuk dia lah. Alang-alang dah macam ni. Dah buka seat, kita buat balik. Kamu tengok sebelum lah. Jadi kita tengok selepas dia. Hasil dia, kamu tengok dari dalam. Sebelum ni dia pakai single LED. So macam ni. Kalau malam lagi cantik lah. Kalau video malam nanti, saya akan tunjuk lah dalam malam macam mana. So tank pun saya dah polish dah. Tak lah 100% polish cantik, tapi nampak kilat lagi lah. So saya tunjuk dari dalam, dari luar. Kalau malam lagi cantik. Macam ni. So dia banyak mod. Mod dia ada dalam app atau remote lah. Kalau kamu orang beli memang saya akan bagi satu set. Macam ni dia ada remote dia. So sekarang ni dia ada kat sini lah. Macam saya mau tukar. Dia punya tu dia punya apa? Connect sana dekat sana lah. Mungkin susah mau tekan. Pakai handphone lagi senang lah. Ni memang akan satu set. Okay. So sel macam ni.